Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan, yakni Allah Ta'ala jadikan kita bersama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu fikih khasnya dan ilmu agama yang lain. Seperti biasa, kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah, baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah Ta'ala yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Hajjah Fatimah Jangkar Kubrau yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, Barisan Etiket Surau, terima kasih Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilan, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam Dhul Fa'idah. Maaf zahir dan batin, raya dah habis. Okey, maaf dari batin kan. Baik. Terima kasih diucapkan kepada Habibul Dosa dan juga jemaah Surau Hajjah Fatimah yang masih menjemput saya untuk kuliah mingguan tapi tak mingguan lah, minggu Sabtu kedua dan keempat untuk ulang kaji ilmu fikih. Jadi sebelum kita mulakan ataupun menyambung kitab Bidaul Penuntut, saya bacakan kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mahbub wa Nabihatul Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani Kelantan yang telah menukilkan tuliskan dari kitab Lubabul Hadis, kitab Sarifati Hadis bagi Syekh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Pada tangan saya tulisan Rumi ke surat 18, dan kata Abi Darda, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi wasairun nasi hamadun la khaira fihim. Artinya lebih kurang, bermula orang yang mengajar dan orang yang belajar itu bersekutu keduanya, sama-sama keduanya pada kebajikan, kebaikan. Dan sekalian manusia seperti lalat atas muka binatang, tiada kebajikan, tiada kebaikan pada mereka itu. Dan lagi katanya, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an wala takunir rabi'a fatahlika. Kata Abu Darda lagi, jadi olehmu alim, orang yang pandai ilmu agama, atau orang belajar, atau orang mendengar, dan jangan ada kamu yang keempat, iaitu jahil, maka binasa engkau. Dan sabda Nabi SAW, man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya thawaba sab'ina siddiqan. Artinya lebih kurang, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya mengajar ia akan manusia, diberi akan dia pahala 70 siddiqan, tersebut dalam kitab Ihya. Mengajar manusia ni macam ustaz ke? Kalau boleh lah, maknanya ambil tauliah tentang agama, kerja di masjid surau. Ataupun kalau tidak pun, sampaikan kepada isteri kita, anak kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, saudara mara kita itu pun nak kira mengajar lah, menyampaikan. Demikianlah beberapa kata-kata sahabat dan juga hadis Nabi SAW tentang kelebihan ilmu. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampai-sampaikan, insya-Allah. Baik, jadi saya tengok yang dua tadi, kalau ikutkan kuliah saya ni 2 kali lagi, kemudian yang ketiga nanti selepas Raya Haji,
selepas saya raya korban. Jadi saya bercadang untuk kita ulang kaji bab korban lah. Minggu pertama dan minggu ni dan dua minggu lagi untuk khas untuk ulang kaji bab korban. Pasal korban ni setahun sekali, jadi kena ulang kaji sikit. Kalau ada yang lupa, bolehlah kita ingat. Kitab yang sama, kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut ilmu fikih oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggal yang pertama, tapi babnya bab korban. Muka surat 178. Ini tulisan Jawi, tuan-tuan boleh beli yang Rumi pun ada juga kan. Kedai-kedai kitab. Kalau tak nak pergi kedai, order kat Shopee pun boleh ada juga kan. Baik, muka surat 178, Udhiyah. Udhiyah atau korban itu sunat muakkad. Hukumnya sunat muakkad, sunat yang dituntut. Wajib tak? Tak wajib. Kau tak berkorban tahun ni? Tak, dosa sunat muakkad. Boleh ke? Yang kau wajib? Sunat muakkad. Kau lain-lain untuk kan sunat muakkad. Pandai pula. Sunat muakkad, sunat yang dituntut. Bagi orang haji atau orang yang tidak mengerjakan haji, sama. Orang buat haji pun sunat muakkad, yang tak mengerjakan haji pun sunat muakkad. Tiada wajib ia melainkan jika dinazarkan. Korban ni tak jadi wajib kecuali dinazarkan, dijanji dengan Allah Ta'ala. Seperti dikatanya, kerana Allah wajib atas aku berkorban. Diwajibkan diri dia sendiri nak berkorban. Apa nama dia? Kira nazar lah, janji dengan Allah Ta'ala. Ataupun contoh ayat lain, ya Allah, kalau aku dapat putusan SPM dah lepas kan, apa 9A 9A plus contohnya kan, aku buat korban contoh. Ataupun kalau aku dapat sambung belajar macam mana, UKM ke Azhar ke kan, aku akan buat korban contoh macam tu. Ataupun ya Allah, kalau aku dapat kahwin dengan apa nama si fulanah binti fulan, maka aku akan buat korban, janji. Bila dapat kahwin dengan fulanah binti fulan tu, wajiblah dia buat korban. Wajiblah dia tadi kalau dapat masuk mesti yang dia nak tu tadi, yang dia nazar, wajiblah buat. Asalnya sunat muakkad, bila janji nazar jadi wajib. Atau macam nazar, dia tak nazar tapi macam nazar. Macam mana macam nazar tu? Seperti dikatanya, ini binatang ini aku jadikan korban. Jadi kena hati-hati. Dia asalnya nak buat korban sunat, korban biasa, tapi kawan dia tanya, mana korban kau? Ni inilah korban aku, habis. Bila tunjuk macam tu, dia jadi korban wajib. Apa masalah Ustaz? Dia memang dah buat, dah bayar dah Ustaz. Masalah tu tak timbul. Dia masalahnya nanti masa ambil sebahagian daging ni, tu jadi masalah. Nanti kita tengok ada di huraian ni. Kalau boleh elakkan daripada tunjuk mana satu lembu yang kita nak korbankan. Biasa lembu lah, kalau unta-unta lah, kan. Kalau apa nama ni, kambing lah. Jangan ditunjuk. Habis orang tanya, dia macam yang nanya tu pun satu juga, tak tahu hukum. Nanya-nanya. Boleh apa nama, kalau masa beli Ustaz, yang beli kan biasa pihak masjid. Kecuali kalau NJK masjid tu dia pun buat korban, dia tunjuklah. Tapi jangan sebut korban lah. Pergi kat apa nama ni, tempat jual lembu tu atau kambing, nak lembu yang mana? Lembu yang tu, lembu yang tu, tak ada sebut pasal korban.
Ataupun orang lain yang sebutlah, AJK lain yang sebut pasal korban semua kan. Mungkin kalau sebut korban cepatlah diskaun sikit ke apa kan. Yang di sini yang buat tu jangan sebut korban tu, jangan. Elak kan. Satu supaya tak menunjuk-nunjuk. Itu salah satu hikmah je lah. Pasal nak berkorban ni kan semata-mata kerana Allah. Kalau dah tunjuk-tunjuk nanti dah lain niatnya. Dari segi hukum fikih tak boleh ditunjuk. Baik, sama ada dia sebut ataupun ditunjuk pakai tangan. Saya tak sebut soal, saya tunjuk je. Mana korban kau? Saya buat gini-gini kan. Tak boleh. Sebut tak boleh, tunjuk pun tak boleh. Diam je. Ada. Baik. Dia tak sebut ini saja, dia sebut warna. Yang warna hitam, atau yang warna coklat, atau yang warna putih, yang sama juga kan? Dia sewaktu dengan dia, sama ertinya tu kan? Dia jadi nazar. Daripada asalnya hukum sunat, dia jadi korban wajib. Masalahnya nanti masa bila? Masa nak ambil bahagian lembu tu, nanti ada diterangkan, kita dengarkan. Tetapi tidak jadi wajib ketika menyembelih yang membaca Bismillahi Allahumma hadhihi udhiyati fataqabbal minni. Artinya dengan nama Allah, wahai Tuhanku, ini ialah korban untukku, terimalah daripada aku. Kenapa tak jadi wajib, tak jadi nazar? Itu disakap dengan Allah Ta'ala. Yang tadi itu cakap dengan orang. Dia tak ada masalah kat situ, tak jadi wajib. Walaupun ia ada sebut kataan ini ialah korban untukku, kerana sebutan itu dengan tujuan mengambil berkat, bukan niat memberitahu orang. Dia yang dilarang tu beritahu orang tu. Ingin tahu, ya. Waktu korban itu bila start korbannya? Mulai dari naik matahari terbit matahari lah, pagi hari nahar. Hari nahar bila? 10 Dzulhijjah. Tetapi yang afdalnya terbit matahari tu, maknanya waktu syuruk tau. Waktu syuruk 6.56 tu, 6.57 dah boleh sembelih dah. Dah boleh sembelih. Tapi biasanya orang tunggu sikit. Tetapi yang afdalnya, yang paling utamanya, ditangguhkan hingga matahari naik sekadar 7 kaki. 7 kaki tu berapa lama? Lebih kurang waktu duha. Lebih kurang waktu duha. Maknanya tambah 16 minit. Syuruk tambah 16 minit. Ataupun lebih mudah, orang biasa buat selepas sembahyang hari raya Aidul Adha. Aidul Adha. Ain ya mati di bawah i. Orang lain sebut ai. Aidil. Ustaz Aidil. Patutnya kan Aidil. Macam mana dah? Kan nama Ustaz Aidil macam mana Ustaz? Yalah. Mak bapak saya pun namakan Aidil. Macam mana? Asal bahasa Arab Aidul Adha. Ain ya mati di bawah i. Macam mana jadi ai tak tahulah. Orang Melayu kan je. Aidil Fitri, Aidil Adha, Aidil. Bukan ain lagi dah, alif terus. Ain jadi alif, lepas tu baris bawah jadi baris atas kan. Jadi sekurang-kurangnya kita tahulah yang asalnya Aidun. Aid kegembiraan. Aid tahu bahasa Arab tak ada aid. Habis Ustaz Aidil, nama Ustaz tu Ustaz Aidil. Macam mana dah dinamakan macam tu. Baik. Jadi selepas sembahyang hari raya Aidul Adha, dan berkekalan waktunya sampai bila ni boleh sembelih lagi? Hingga jatuh matahari. Berarti matahari terbenam matahari hari 13 Dzulhijjah. Jadi 10, 11, 12, 13, 4 hari untuk sembelih korban. Jatuh malam itu terbenam matahari lah sembelih tu, sembelih je terus azan maghrib 13 Dzulhijjah dah habis. Masa untuk korban. Tapi dah tak boleh sembelih lepas tu. Boleh sembelih tapi bukan namanya korban. Bukan namanya korban, nak sembelih biasa lah.
Binatang yang sah dibuat korban itu ialah unta, lembu, kerbau, biri-biri atau kambing. Unta boleh buat korban untuk 7 orang. Demikian juga lembu dan kerbau secara share. Share ni apa bahasa Inggeris? Share, S-H-A-R-E. Bukan bahasa Arab. Share bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Secara share, kongsi. Kenapa 7? Tak tahu, wallahu a'lam. Memang dalam kitab disebut 7. Cuma tak 6. Boleh tak buat 6 Ustaz? Boleh, dengan syarat salah seorang tu ambil 2 bahagian, jadi 6. 5, 2 orang ambil 2 bahagian, atau seorang ambil 4 bahagian. Dia kena 7 juga. Orangnya tak kisah. 7 bahagian tu seorang, dia nak seorang. Seekor lembu dia nak seorang, boleh, masalah. Cumanya kalau kongsi mesti 7 orang. Kalau buat 8 boleh Ustaz? Tak boleh. Tak buat 8 tak boleh. Maknanya satu bahagian tu dikongsi 2 orang, dia tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Kalau nak juga yang ke-7 tu kongsi duit, tapi nama seorang. Kau hadiahkan duit kau tu kat aku buat korban. Bila aku buat korban, nanti aku hadiahkanlah pahala kepada kau. Yelah. Kau jangan lupa niat hadiah kan? Ya, aku niatkan hadiah. Itu boleh. Dia nak jadikan 8 tak boleh. Ambil dah bahagian lain. Dia tak cukup duit kan. Katalah satu bahagian berapa sekarang, 400 ke 500 contoh kan, 700 ke berapa. Nak buat seorang ni tak mampu contoh kan, tak boleh. Dia nak kumpul duit. Katalah kumpul duit setahun ada 365, ambil yang masih ni lah. 365 tak cukup. Katalah share-nya apa ni, dia punya bahagian, satu bahagian 700 contoh. Satu hari tabung RM2, dapat 730 dapat. 365 hari, satu hari RM2, jadilah 720 kali 30, lebih lagi tu kan. Menabung satu hari RM2, tak nampak sangat besar tu kan. Ataupun ikut gaji berapa sebulan, sebulan 100 pun dah 1000 lebih. Itulah, tepikan. Kalau 50 cuba 50. Kalau tadi 100, 360, 3,600, 50 dah sebulan. Tepikan. Dari itu boleh 1 atau 2 share untuk korban, dan bakinya 5 share untuk dimakan atau untuk dijual atau sebagainya. Paling kurang 1 share tu untuk korban. Paling kurang 1 ada salah satu daripada 7 tu untuk korban. Yang 6 lagi tu semua bukan untuk korban, saja makan lah, nak jual ke apa boleh. Sekurang-kurangnya 1 bahagian mesti ada niat untuk korban. Pada unta disyaratkan berumur 5 tahun masuk ke 6. Ini kena tanya pengembala unta. Tukang gembala unta pun kena pengembala unta yang berilmu. Kalau dia tak berilmu, orang tanya ni umur berapa? Mana saya tahu? Susah. Kata, umur saya pun saya tak tahu. Payah. Dia kena, katalah dia tak bela daripada kecil, dia import daripada mana, negara lain, Australia ke mana ke, kena tanya pihak Australia tu berapa umur lembu ni, kena tanya. Dia kena 5 tahun masuk ke 6 kalau unta lah. Dan pada lembu, kerbau dan kambing berumur 2 tahun masuk ke 3, 2 tahun masuk ke 3, 2 tahun lebih. Itu sekurang-kurangnya lah. Mana kalau lebih 3 tahun ke atas pun dah boleh lah. Mana paling muda umurnya 2 tahun lebih. 2 tahun 1 hari boleh, kalau 1 hari lebih juga. Dan pada bini-bini berumur setahun atau sudah bersalin 2 batang gigi hadapan. Ini lagi detail kalau bini-bini. Ini berapa umur? Belum setahun dah, sudah bersalin 2 gigi batang hadapan tak? 2 batang gigi hadapan. 2 gigi batang pula, 2 batang gigi hadapan. Tak tahulah, aku pun tak cek lah gigi dia, tak busuk.
Bukan suruh gosok gigi, nak kena tengok gigi susu dia tu dah bersalin ke. Dia ada gigi susu juga ni, kambing negeri ni, kan manusia dia. Kena hari-hari tengok. Tengok ompong je tu batang gigi depan, ompong lah, lepas tu tak lama keluar gigi. Tu dah bersalin dah tu gigi hadapan. Belum setahun umurnya tapi dah bersalin tu batang gigi depan. Boleh. Jadi yang penternak pun kena penternak yang berilmu dah buat korban. Kalau tak, kenalah tunggu setahun. Tak tahu lah, tak tengok gigi dia, dah tunggu setahun lah baru boleh jual untuk korban. Yang pembeli pun kena tanya. Jangan asal gemuk aja. Ni gemuk ni. Lembu wagyu ni, wagyu. Bukan waklu yang salah sebut. Saya nak beli lembu waklu Waklu lah. Wagyu. Wagyu. Tencak. Dua soalan. Baik, jadi apa nama ni? Kena penternak ni kena berilmu. Yang beli pun kena berilmu. Jangan mentang-mentang punya badan besar terus beli. Umur tak tanya. Rupanya lembunya belum 2 tahun, baru setahun lebih, tak boleh. Baik, tunggu. Sekalipun belum cukup umurnya. Tadi yang kambing biri-biri walaupun belum setahun tapi dah bersalin 2 batang giginya boleh. Padahal bersalinnya itu selepas umur 6 bulan ke atas. Tapi mesti 6 bulan ke atas lah. Dan lagi syaratnya binatang itu tiada cacat. Nak beli lembu korban ni bukan sembarangan, kena cari yang tak cacat. Seperti tiada bertelinga, telinga tak ada, tak boleh. Ni mana telinga? Tak apalah, orang mana makan telinga, orang kena daging je. Tak boleh. Tak boleh. Yang beli kena tahu, yang penternak pun kena tahu. Dia memang sejak lahir tak ada telinga lah, Ustaz, dia kata. Tak apalah, boleh lah. Jangan kita nak makan daging. Tak boleh. Sebab apa ni, namanya nak ibadat. Nak apa, sembelih untuk Allah Ta'ala. Atau ekornya telah terpotong. Dia ada ekor tapi terpotong. Dia ni ganas sikit, gaduh segala dia, terselip ekor dia ke arah ni, cepat putus. Contoh. Ataupun dia gaduh dengan kawan dia tergigit ke apa ekor. Tak tahu macam mana gaji dia gaduh, tak tahu lah kan. Gigit ekor, tak putus. Tak kira lah macam mana cara putusnya tu, atau terpotong, tak boleh buat korban. Ni mazhab kita Syafi'i qaul mu'tamad. Dia ada qaul dhaif tu ada. Ni cerita qaul mu'tamad. Yang gila, lembu gila tak boleh. Lembu gila dia tak ikut arahan. Seperti dia tu juga. Macam orang gila juga mana ikut arahan. Orang gila tak ikut arahan. Cerita pasal orang gila, teringat saya cerita pasal hospital Permai. Hospital Permai ni kira orang tak sihat lah, mental kan. Mentalnya kurang sihat. Jadi dulu rupanya hospital Permai ni ada aktiviti kawan dia panjang sikit, belum sampai ke niat. Orang dah tanya niat ni orang tu. Jadi hospital Permai rupanya ada buat macam suka nikah hari keluarga tu kan. Jadi ahli keluarga yang orang gila ni jemput datang apa semula untuk meraihkan sama-sama ni kan, buat suka nikah. Salah satu sukanya berlari. Orang gila tu suruh lari. Jadi ni lah aku susun kan, on your mark, bahasa Melayu lah, ke garisan. Dia tak adalah pakai pistol apa semua kan, tapi maknanya ke garisan, sedia mula je tu. Daripada 10 orang, tak semua pergi ke depan, ke belakang. Jadi dah jadi bahan ketawa. Kakak. Lama dia tutup, tak buat. Jadi macam diketawakan kan, tak elok pula. Orang gila dia tak boleh suka nikah. Ziarah-ziarah dia dah, itu bagi hadiah, dah buat suka nikah. Kanak-kanak aja suka nikah susah buat kan. Jadi lembu gila tak boleh buat korban. Yang tak ikut arahan lah, lembu ni dia tak ni. Kodong tak cukup apa ni kakinya, ataupun terpotong kakinya, kodong tak boleh, cacat.
sangat kurus sangat. Ni murah, kurus, tak boleh. Tak boleh, tak asal buat korban. Dia pihak yang gemuk pun dia tengok juga. Kalau betina tanya, ni gemuk makan ke gemuk unding? Kita tahu juga. Gemuk lah, memang gemuk ni, rupanya gunting, bahaya. Kena tahu juga. Kena tahu juga ilmu betina ke jantan. Macam mana Ustaz? Entah, saya tak tahu je saya. Betina boleh? Boleh. Ya. Kalau yang apa nama akikah kan. Kalau akikah tu, kalau anak lelaki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing, macam tu. Kalau nak buat bahagian lembu, 2 bahagian lembu. Kalau anak perempuan tadi, itu yang lelaki, anak lelaki. Kalau yang perempuan 1 bahagian lembu. Lembunya jantan ke betina ke khunsa tak pasti ada ke tak. Tapi nanti kita tengok ada ke tak. Khunsa ada 2 kemaluan kan. Kita yang manusia pun ada khunsa kan. Benda tu binatang, tapi setakat ni tak ada sebut apa nama jantan saja atau betina saja, tak ada. Boleh. Jantan betina boleh. Sangat kurus tak boleh. Ni satu lagi, masa beli dah apa nama dah cuk dah ni. Yang ni gemuk, yang ni. Semua pilih semua gemuk. Ambil gambar. Pernah berlaku masa beli gemuk, masa dah sampai kurus lembu lain. Nanti tak ikut perjanjian. Ataupun satu lagi memang lembu yang sama, tapi bila ditempah je terus di stopkan makan. Pun tak boleh juga. Peternak kena berancur. Dia dah beli je, pihak AJK masjid beli tempah je yang ni, terus dia tak bagi makan. Kuruslah lembu tu. Taklah lagi seminggu mati. Tak boleh. 2-3 hari semua kan. Jadi kalau pihak masjid katalah ada beli awal 1 hari ke 2 hari sebelum, kalau boleh masa tu pun bagi makan juga. Pihak masjid pun kena ambil berat juga benda tu kan. Asal dah beli je, tunggu sembelihnya esok, dah sampai hari ni. Dia tu lapar tu, dia cuma tak cakap. Kalau cakap lagi pula dia apa tu, aku lapar kan. Jadi dia masih hidup lagi, mudah makan. Kadang Ustaz nak sembelih ni, kena bagi makan. Tanya ni tadi daripada tempat apa nama, kandang makan tak? Tak, dia belum sarapan. Bukanlah sarapan nasi lemak, tak, dia rumput lah. Belum makan. Yang buta pun tak boleh. Macam mana tahu dia buta Ustaz? Dia jalan-jalan, dia langgar pokok ke apa ke kan. Buta lah tu. Dan sebagainya. Apa jenis cacat pun tak boleh. Kadang-kadang masa beli tak cacat. Masa nak turun lori, hati-hati. Nak turun lori tu kena hati-hati. Jangan sampai patah kaki lembu. Patah kaki lembu dah kira cacat. Tak sah buat korban, belum sembelih lagi. Maka tu sembelih atas lori. Apa pula sembelih atas lori? Turun tu nampak kena ada tangga je lah. Tangga kayu ke apa kan. Biasa pihak kandang yang peternak tu sediakan lah. Ataupun kalau lori sendiri kena sediakan tangga nak turun tu. Jangan suruh lompat. Tinggi tu lompat. Boleh lompat. Alah Ustaz nak sembelih dapur ni yang patah kaki tak boleh. Selagi belum sembelih tu dia tak boleh cacat. Dia kena sempurna anggota. Tak boleh patah kaki apa semua tak boleh. Disyaratkan berniat korban ketika menyembelihnya. Disyaratkan berniat korban ketika menyembelihnya. Jadi kalau apa ni, sama ada sembelih sendiri, kalau kita sembelih sendiri, atau wakil. Jadi kalau kita sembelih sendiri, masa kita sembelih tu kita niat. Niat apa tadi tu? Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyati fataqabbal minni. Dengan nama Allah, wahai Tuhanku, ini ialah korban untukku, terimalah daripada aku. Sembelih. Sebelum sembelih nak cakap apa kan? Sembelih. Masa sembelih nak cakap lagi hilang-hilang ayatnya tu kan. Sebelum sembelih tu lah tak tu nak sembelih nak cakap ini korban untuk ni. Kalau sendiri sembelih, kalau wakil dan kita wakil untuk sembelih, kita ada masa dia nak sembelih tu kita niat, ya Allah, inilah korban untuk diriku.
Kalau kita buat untuk anak kita, isteri dan sebagainya, kita sebutlah amalan korban untuk aku, isteri aku, anak aku, sebut masa dia sembelih. Dan niat ketiga memberi wakil, ataupun kalau kita tak sembelih dan kita pun tak ada masa sembelih, busy Ustaz, saya banyak ni lah, banyak hal. Saya bukan macam Ustaz, saya busy je Ustaz. Yalah, masing-masing kan ada hal masing-masing kan, ada urusan apa semua. Jadi dia niat ketika memberi wakil, saya niat korban mewakilkan tu, niat niat ketika memberi wakil. Jadi apa nama ni, orang yang diberi wakil tu tadi, masa sebelum dia sembelih dia kena sebut, ini korban untuk si fulan, ini korban untuk si fulana, ini korban untuk ni, sampai 7 orang tu habis sembelih. Sembelih. Jadi orang yang nak buat korban tu, kalau dia tak sendiri-sendiri, pertama dia kena niat, dia kena wakilkan untuk sembelih, dia kena wakilkan untuk niat pula. Saya wakilkan Encik untuk sembelih dan untuk niatkan masuk korban, kena orang yang tertentu, special, siapa orangnya. Jadi pihak masjid sepatutnya lah menetapkan siapa yang penyembelih itu nanti, dan kalau boleh yang bagi nama tu paling kurang pula WhatsApp kepada yang penyembelih ni untuk wakilkan. Jadi kalau boleh memang lisan, tapi kalau dah tak boleh WhatsApp lah. Biasanya kan pihak masjid dia tak ada tentukan siapa, nanti kita akan tentukan, sebenarnya kena tentukan siapa orangnya. Dan penama ni sebenarnya dia kena direct cakap WhatsApp dengan penyembelih tu nanti. Sebenarnya saya wakilkan tuan untuk menyembelih dan meniatkan korban untuk saya. Jadi penyembelih ni tugas dia, selain dia sembelih, dia kena bacakan tadi niat tu, niat korban tu si fulan, ni korban untuk si fulan bin fulan, ni korban untuk si fulanah binti fulan. Tersebut 7 orang. Sepatutnya begitulah. Sepatutnya begitu. Susah lah Ustaz. Dia buat korban kan ibadat. Ibadat ni tak boleh kata susah, memang kena ikut prosedur dia. Itu protokol dia lah. Bila main korban, kena berkorban lah sikit. Baik, mudah-mudahan terjawab kan bab niat. Ada lagi? Ya. Penyembelih. Sepatutnya yang tak ada masalah, boleh. Baik, haram makan korban wajib. Ini yang masalah. Bila tadi asalnya korban sunat, kawan dia tanya, mana korban kau tu? Begitu tu. Kau punya mana? Punya ini. Sambil tunjuk menunjuk, maka jadi korban wajib. Bila jadi korban wajib, dia dengan cakap ni Ustaz. Cakap je Ustaz, bukan je niatnya nak jadi nazar. Iya, dengan cakap tu lah dia jadi nazar. Maka bila jadi nazar, haram makan korban wajib. Dia jadi korban nazar tu korban wajib lah. Bahkan taklah disedekahkan ke semuanya. Bukan kata 1/3, tak boleh langsung ambil. Haram hukumnya. Kalau dah termakan Ustaz, kalau yang lepas-lepas dah termakan, wajib ganti balik lah. Berapa kilogram yang awak makan tu, gantilah balik. Ganti balik macam mana? Ganti balik tu kena serah mula kepada yang orang miskin lah. Pasal kita dah makan kan. Kalau kita lah, kita lah ada harapan. Dan sunat makan sebahagian daripada korban sunat. Kalau korban sunat ni asalkan sunat makan, sunat makan sebahagiannya.
Banyak sebahagian yang disebutkan. Manakala yang baginya disedekahkan mentah-mentah kepada fakir miskin atau diberi kepada orang kaya sebagai hadiah. Orang miskin kita boleh bagi, orang fakir kita boleh bagi, orang kaya pun kita boleh bagi. Niatnya niat hadiah. Boleh tak Ustaz kita bagi sikit untuk orang yang sembelih, upah dia lah, sial dia sembelih 10 ekor Ustaz, bukan sikit. Ustaz pun tak berani sembelih dia lah. Saya pernah sembelih sendiri. Apa ni, kambing lah. Dengan lembu tak pernah lagi lah. Sian dia Ustaz. Jangan niat upah. Boleh bagi tapi tak boleh niat upah. Niat apa? Kalau dia orang miskin, jadi sedekah. Kalau dia orang kaya, niat hadiah. Niat hadiah. Oh boleh lah bagi Ustaz. Boleh. Cuma niat tu kena betul. Oh niat je. Ya kalau salah niat, salah. Allah Ta'ala tahulah. Alah, diam-diam je Ustaz pun tahu. Ya memang saya pun tak cek. Tapi Allah Ta'ala tahu. Baik, bila telah diterima, alah Ustaz, ini kan kita niat dah baik dah Ustaz. Takkan Allah Ta'ala tak maafkan sikit-sikit tu. Orang beribadat ni, orang beribadat dengan berilmu tak sama dengan orang beribadat tak berilmu, mentang promo, tak sama. Orang sembahyang berilmu dengan tak berilmu nampak macam sama. Allah Ta'ala yang tahu siapa yang berilmu, siapa yang tak berilmu. Ni ibadatnya ibadat orang berilmu ni, dia belajar. Sembahyang dia macam ni, bentuk sama, cara pun sama. Tapi yang ini ikut-ikut, yang ni dengan dia belajar. Orang membuat korban dia macam tu juga. Orang belajar lain. Orang apa nama ni, ke bumi. Contoh kubur orang yang belajar. Berbeza. Kubur masyarakat yang orang yang belajar, kubur dia nampak, bezanya tu nampak. Benda tu kadang sensitif tapi itu ilmu. Apa ni Ustaz pasal kubur ni? Kepuk lah. Kepuk tu haram, pembinaan. Nisan boleh, pasal apa dia nak tahu nama tu. Yang lagi bagus afdal batu gitu letak macam tu je. Tapi macam nisan tu boleh lagi. Tak jadi haram. Kepuk tu, pembinaan tu. Ni supaya tanahnya tak ni Ustaz, tak nanti rata tak. Awak tak nak rata, awak setiap minggu awak cangkul kan, dia naik dah. Setiap minggu lah awak saja. Kan? Tapi itulah benda agak sensitif juga kan. Benda ada juga pekerjaan, minta maaf kalau ada yang kerja sini buat kepuk kan. Tapi ilmu kena sampaikan. Ustaz ni tutup yuk nasi saya buat kepuk Ustaz. Contoh kan. Saya kena sampaikan. Saya tak pandai buat lain dah Ustaz, kepuk je lah yang saya pandai dah. Doa lah supaya buat binaan lain. Baik, sambung je. Buat ni apa nama tabletop ke apa kan, lebih kurang kepuk juga tu. Belajar lah. Simen juga, batu juga kan. Buat tabletop. Baik, sambung. Bila telah diterima oleh fakir miskin, jadilah daging itu hak miliknya. Jadi kita bagi itu mentah-mentah, jangan dimasak, mentah-mentah. Sebab apa? Dia jadi hak milik orang miskin tu. Ia boleh buat apa dia punya suka. Ayat mudah. Orang miskin tu dia nak buat apa suka dia. Sama ada hendak makan sendiri atau diberi orang. Di depan kita ni, kita je masjid tu orang edah kan, ni dia korban. Terima kasih, dia pun bagi orang sebelah. Pakcik ni untuk pakcik tak? Dan saya pakcik memang nak bagi orang sebelah. Itu hak dia. Dia dah dapat pakcik. Ya, pakcik nak bagi dia. Suka hati pakcik. Dia marah. Dah tinggi suara pakcik. Kita kena saman pakcik. Orang belajar ke tak belajar? Atau dijual. Tu bagi jual. Ni sikit bagi dia pakcik lagi korban. Terima kasih. Nak tak? Anak tak pakcik jual beli. Pakcik ni saya bagi pakcik ni masjid ni. Iya ni pakcik bukan tak nak makan daging berkat apa semua ni kan, tapi pakcik ni miskin. Daripada makan daging baik makan nasi. Nasi tak ada.
Pakcik nak jual, nak beli beras contoh kan, pakcik ni boleh, hak dia, hak dia atau sebagainya. Orang yang punya korban tidak ada hak meletakkan syarat apa-apa kepada fakir miskin itu. Ini daging saya bagi, yang bagi orang lain jangan jual, tak boleh, itu hak dia kita bagi je. Haram dijual korban oleh yang mempunyainya, sama ada dagingnya atau tulangnya atau kulitnya atau bulunya. Ni kita buat korban ni, kita nak jual daging, tak boleh, haram hukumnya. Atau tulangnya, tulang tak makan Ustaz, ataupun apa, orang tak buat sup, dia orang makan tulang, bukan makan tulangnya, makan daging-daging biskit kan, som-somnya apa tu kan, makan kulitnya. Ada kulit orang tak makan Ustaz, ni saya nak jual buat apa ni, tidur. Kalau daging apa ni, kalau lembu, kulit lembu, tidur lah, tak boleh buat kompang, tak jadi, tak apa, nyaring, dia tidur boleh tidur. Kalau kambing baru nyaring sikit, buat kompang kan. Atau bulunya orang tak makan Ustaz, saya nak jual, tak boleh, haram. Kalau nak bagi gitu. Dan haram juga benda-benda itu jadi upah kepada tukang sembelih, macam juga tadilah, jangan niat upah. Bagi itu boleh, niatnya niat hadiah atau sedekah. Maknanya sebenarnya kena taklimat juga ke orang yang nak buat korban ni, tuan-tuan, niat ni sedekah untuk miskin dan hadiah untuk orang kaya ya. Bagi apa nama, penerangan sikit lah. Tiada sah diperbuatkan korban bagi orang yang hidup melainkan dengan izinnya. Ustaz, saya nak buatkan korban tu Ustaz. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Ustaz, saya dah buatkan korban dah tu Ustaz. Tak sah. Kalau Ustaz tak beritahu dah ni kuliah sebelum korban kan, dah beritahu. Awak yang tak dulu kan, kena minta izin. Kalau tak sah. Habis haram lah makan Ustaz? Tak haram, dia jadi sedekah biasa lah, bukan korban. Kecuali bapa atau datuk harus, ini boleh membuatkan korban untuk anak dan cucunya. Kalau dia datuk atau dia bapa, dia boleh buatkan korban untuk anak atau cucunya daripada harta bapa atau datuk itu sendiri, tapi bukan pakai duit bapa, anak atau cucu. Ni anak aku dapat duit lagi banyak ni, 500, aku buatkan korban lah untuk dia, tak boleh. 500 tu tak dapat satu bahagian, kan 700, 600 kan. Katalah memang dapat duit gaji 700, dia buatkan korban untuk anak dia, tak boleh. Datuk atau bapa boleh buatkan korban duit bapa atau datuk, bukan duit anak atau cucu. Baik, itu orang hidup. Tiada sah diperbuatkan korban untuk orang yang sudah mati. Orang yang mati pun tak sah kita buatkan korban, kecuali ia ada berwasiat. Nak nanti kalau bapa dah tak ada, buatkan korban untuk ayah contoh. Ketika itu baru sah diperbuatkan korban. Tapi macam mana Ustaz, saya nak buatkan korban untuk dia ni, bapak saya dah meninggal contoh ni kan. Awak buat untuk diri awak, niatkan pahalanya untuk si mati, tu boleh. Habis hilanglah pahalanya lah. Tak hilang, awak punya pahala tak hilang, double. Yang double tu bagi kat bapak, arwah tu. Pahala kita tak hilang tuan-tuan kalau kita sedekahkan. Contoh kalau saya kata, ya Allah, kalau adalah pahala daripada kecil sampai aku meninggal dunia nanti, aku hadiahkan ke semua pahala aku kepada arwah bapa Maliki bin Sarmiti. Wah, saya sebut contoh. Hilang tak pahala saya? Tak hilang. Kalau ada pahala lah, tak hilang. Malah pahala tu dia double. Yang double tu seperti yang kita niatkan, pada roh almarhum siapa, jadi jangan rasa rugi nak hadiahkan pahala. Bila sudah diperbuatkan, kalau kita dah buatkan korban untuk
orang yang meninggal dunia dia ada wasiat, contohnya wajib disedekahkan ke semua sekali. Tapi kalau kita buat untuk diri kita, boleh makan, cuma pahalanya kita niatkan. Ni kalau kita buat wasiat, orang wasiat, kita buatkan korban, kena sedekahkan ke semua sekali, tak boleh ambil. Orang yang membuatkan itu tiada boleh makan. Jadi maknanya pihak ITK kena tahu juga ni korban sunat semua. Ada tak yang korban yang buat untuk wasiat arwah siapa-siapa? Ada, tu awak tak boleh ambil, kena taklimat juga tu. Lagi satu taklimatkan, nanti lembu dah sampai jangan tunjuk-tunjuk ya. Kena cakap juga, ialah manusia kan, lupa. Kadang dah belajar pun terlupa kan. Apalagi yang tak belajar, lagi seronok dia tunjuk-tunjuk, saya ambil gambar apa semua kan. Ambil gambar tak ada masalah, tapi lepas ambil gambar dia tunjuk kat gambar pun tak boleh juga. Saya bukan tunjuk lembu, saya tunjuk gambar je lah. Gambar lembu tak boleh. Orang yang membuatkan itu tiada boleh makan bagi dirinya atau orang-orang yang di dalam tanggungannya, kerana dalam hukum tidak diluluskan seseorang itu bersifat memberi dan dia juga bersifat menerima. Jadi kalau orang yang membuatkan korban untuk wasiat tadi itu tak boleh makan, dan orang yang bawah tanggungan kita pun tak boleh makan. Itu perbahasan tentang korban. Tak banyak sangat kitab ni, ringkas, agak ringkas lah. Dalam kitab-kitab fikih yang lain lebih detail lah. Ya saya. Kalau isteri untuk family dia hidup ke mati? Hidup. Kena itu, kalau dia, kita boleh ingatkan lah, puan kena minta izin dengan ahli keluarga pun. Tak ada masalah. Boleh. Itu dia minta izin, tak minta izin tu pulang dia, tapi kita boleh ingatkan. Puan kalau boleh minta izin dengan ahli keluarga ni. Kalau tak minta izin tak sah ya, itu boleh lah. Suka hati saya lah, dah pulang lah. Kalau macam tu kan. Kalau dia, oh ya ke, terima kasih dah, alhamdulillah kan, betul lah. Dia nak dengan nasihat kan. Baik, jadi apa nama ni, mudah-mudahan saya doakanlah pihak JK sini dipermudahkan untuk urusan korban nanti, insyaAllah. Baik, masuk pada bab akikah. Kadang-kadang ada orang dalam masa korban ni dia nak join juga, tapi untuk akikah. Perkataan akikah itu pecahan daripada perkataan akqa, maknanya pada lugah, pada bahasa belah dan potong, dan maknanya pada syarak iaitu menyembelih binatang untuk bayi baby pada hari yang ke-7 akhirnya dengan dicukur rambutnya. Cukur rambut itu memang disunatkan dalam Islam, bukan budaya. Jangan salah faham. Jadi asalnya kan cukur rambut je, Ustaz buat apa nak buat majlis-majlis semua, ya ramai-ramai lah berjemaah, jadi meriah sedikit, itu sahaja. Jangan dibida'ahkan, yang kata ni tak ada dalam Islam, ini budaya saja, tak. Cukur rambut tu memang ada. Memang disunatkan hari ke-7. Kalau boleh hari ke-7 lah. Selepas hari ke-7 tu pun boleh lagi. Maksud insyaAllah azan tu sambung sikit.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا dan makna akikah pada syarak iaitu menyembelih binatang untuk bayi pada hari yang ketujuh lahirnya dengan dicukur rambutnya. Itu paling afdal lah. Kalau tak dapat hari ketujuh, hari yang lain pun boleh. Cukur rambut tu sunat, memang disunatkan. Jadi cukurlah rambut. Tak buat majlis pun tak apa. Nak buat majlis, baguslah dapat pahala bagi makan orang. Katalah buat cukur rambut tu, cukur sendiri dah tak apa, tak buat majlis boleh. Lepaslah sunat itu. Waktunya ialah sebaik selesai bayi itu keluar daripada perut ibunya. Bila waktu nak mula akikah tu, lahir-lahir terus sembelih boleh. Lahir saja terus sembelihkan untuk akikah ni. Berakikah itu hukumnya sunat muakkad atas orang yang menanggung nafkah bayi itu. Sunat atas orang yang menanggung nafkah, seperti bapa, sunat kepada bapa atau datuknya. Sunat kepada datuknya daripada wangnya sendiri, bukan daripada harta bayi itu. Pun sama macam tadi, jangan guna duit baby itu. Biasa baby datang, orang lawat, selitkan duit, selitkan sana, selit duit kan.
Kumpul 1,000 buatkan akikah pakai duit tu, tak boleh. Bapa atau datuk, kecuali orang yang datang lawat tu dia cakap ni untuk bapaknya, boleh. Jadi kalau itulah, kita sendiri pun kalau boleh, kalau kita orang yang mengunjungi tu, kita tu niatkan ataupun cakap dengan bapaknya, ni untuk awak, pandai nanti dijagalah bayi tu kan, pakai duit tu. Kalau kita pergi kat bayi tu, itu duit bayi, bapak tak boleh guna untuk akikah. Dan sunat disembelih pada hari yang ke-7. Waktu akikah, lahir bayi tu dah boleh sembelih akikah, tapi yang afdal, yang sunat dia hari yang ke-7. Binatang yang disembelih itu syaratnya sama macam binatang yang diluluskan buat korban, iaitu unta 5 tahun masuk ke 6, lembu, kerbau dan kambing masuk tahun ke-3, dan biri-biri umur setahun masuk ke 2 atau sudah bersalin 2 gigi sebelah hadapannya. Syaratnya mesti 6 bulan ke atas umurnya. Bagi seorang bayi, seekor kambing atau 1/7 lembu atau kerbau, sama ada laki-laki atau perempuan. Yang afdalnya, yang utamanya, bagi bayi laki-laki 2 ekor biri-biri atau kambing, atau 2/7 lembu atau kerbau. Yang perempuan samalah 1 ekor ataupun 1 bahagian. Berkekalanlah sunat akikah itu hingga kanak-kanak itu balik ke umur. Ketika itu gugurlah tuntutan atas ibu bapa dan datuk. Lepas itu jika budak itu berkehendak, kenalah dia mengerjakan sendiri. Bapa dengan datuk ni bukan tak nak buat, tak cukup duit. Seekor kambing sekarang berapa? Masa saya dulu, anak saya umur sekarang umur dah 12 tahun. 12 tahun yang lepas, harga 900 sekor. Sekarang dah 1,200 kata sedap, atau lebih lagi. Kalau satu bahagian berapa? 700, 800 bahagian lembu. Jadi tak cukup, katalah mak bapak dan juga datuk ni tak mampu, sampailah dah balik dekat budak tu, gugurlah sunat akikah tu tadi. Kalau nak, budak tu sendiri buat nanti bila dia dah kecil lah, ataupun duit dia masa daripada kecil sampai besar tu, dapat duit raya kumpul tu, tu duit dia. Boleh belajar, saya nak buat lah untuk akikah untuk saya, pakai duit saya, tak boleh. Pasal duit dia, orang bagi kat dia. Sekiranya bayi itu mati sebelum hari yang ke-7 atau lepas daripada hari yang ke-7 sebelum balik, sunat juga diakikahkan. Terkadang-kadang akikah ini boleh jadi wajib apabila dinazarkan, pun boleh jadi nazar juga jadi wajib. Seperti dikatanya, kerana Allah atasku wajib membuat akikah untuk anak ini. Itu memang disebut nazar lah. Atau ditakyinkan, ditentukan dengan katanya, bagi Allah atasku memperbuat akikah dengan kambing ini untuk anakku. Pendek kata, dengan ditunjuknya kambing ini untuk akikah, jadi wajiblah ia, sama macam korban tadi. Kau buat korban ke akikah? Akikah mana? Ni habis, jadi wajib. Dia jadi masalah nanti masa nak ambil daging tu. Masalahnya awak jenis yang nak ambil, bukan jenis yang tak apalah, tak apa, suka pun tak. Kalau macam tu senang. Awak mesti nak ambil juga kan. Saya dah keluar banyak, takkan saya tak boleh ambil sikit. Jadi kena jaga, jangan tunjuk orang. Ni lah, ni aku ni korban biasa. Wahyu bisa. Nak tanya buat korban boleh, jangan yang mana, jangan. Yang nanya pun kena belajar, yang ditanya pun kena belajar. Dulu jadi diam. Jadi yang uruskan, itu tak apa, orang lain yang tunjukkan. Jadi jika kata kan, penama
nama sekian, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, lembu nombor 1 di sana ya, tu yang hijau coklat, warna apa nama tu coklat tu, buah pokok yang gemuk tu ya boleh. Itu dia tak apa, bukan dia yang sebut. Lepas tu dia jangan mana saya dia tanya boleh lagi lah, boleh lagi pasal dia tanya yang AJK tu kan. Dia jangan AJK apa, jangan kawan-kawan dia tu, dia ramai, dia ramai tu. Kau punya mana tadi? Yang mana tadi? Itu masalah tu. Jadi mungkin boleh buat taklimat sikit. Tuan-tuan buat korban ni jangan tanya ya kawan-kawan yang lain tu. Kalau kawannya ditanya pun jangan jawab diam aja. Pasal apa? Takut jadi nazar. Dan nazar nanti tuan-tuan tak boleh ambil dagingnya 1/3 pun tak boleh. Ya tuan-tuan ya. Ni semua tuan-tuan ni saya percaya tuan-tuan nak kan? Siapa tak nak? Dah bayar 700, 800 tak dapat ambil kan? Wah, ngamuk. Jadi peringatkan, tapi kalau dah peringatkan buat dulu, tu dah serah dulu lah. Kan? Baik, yang jadi sunat itu tidak ditakjilkan dengan ditunjuk atau sebagainya. Jadi hati-hati. Akikah wajib, tuannya tak boleh makan. Ini diulang balik macam tadi, korban. Akikah wajib, tidak nazar dah tunjuk tadi tu, tuannya tak boleh makan, bahkan kena sedekahkan ke semuanya kepada fakir miskin. Tak boleh makan tu hukumnya apa? Haram makan, bukan makruh. Sunat dimasakkan secara manis. Kalau akikah sunat kita masakkan dengan masakan manis. Tulangnya jangan dipatah-patahkan kemudian dihantarkan kepada mereka. Kalau boleh lah, kena cari tukang masak yang pandai. Cari yang apa, tak dipatahkan. Kalau tak patahkan saya dapat sum-sum je Ustaz. Memang tak boleh lah. Memang tak disuruh ambil sum-sum je. Korban tadi terpulang. Adapun akikah yang sunat, ni tengok pada yang apa nama ni, yang beri nama, saya ni buat akikah, saya tak nak patahkan tulang beritahu AJK masjid. Kadang dia pun tak tahu bisa nak nanya. Yang nanya-nanya yang tahu kan. Tulang korban ni? Ya. Dah habis buang tulang juga dan tanam dia tahu. Dia nanti disebutkan sini. Bagus soalan tu kan. Kita baru masak, dia dah tanya, dah siap makan macam mana? Dia memang hebat tu. Dia masa sekejap mungkin kitab ni tak ada, tapi yang saya belajar sunat ditanam lah. Pasal apa ditanam? Bukan saja buat daging apa ni, tulang korban atau tulang akikah. Tulang kita makan biasa tu pun sunat kita tanam. Tapi orang sekarang dah tak ada tanam Ustaz. Saya duduk flat, mana nak tanam kat mana Ustaz? Pasal apa sunat ditanam? Pasal tulang ni jadi makanan jin. Makanan jin. Kan ada tulang Ustaz, dia makan tulang ke? Tak. Dia alam jin ni, tulang yang kita tanam tu, dia tumbuh balik daging ni. Ya Ustaz, awak masuk alam jin baru tahu lah. Ustaz masuk? Tak, ni cerita dalam kitab lah. Saya tak masuk cerita dalam kitab. Tulang tu, bila kita dah habis makan, di alam jin dia akan tumbuh balik daging tu, jin makan macam tu. Jadi apa nama ni, kita tanam tu, dia apa nama ni, ambil dia dari tanah lah. Tak adalah daging ni kena tanam apa semua kan. Pandai dah dimakan sendiri macam mana. Kalau kita buang tu kan macam makanan dia tong sampah macam tu lah, lebih buangnya. Tapi boleh juga kalau kita niatkan kan, tempat pembusan sampah kan kat tanah juga Ustaz. Cuma dia campur dengan sampah lah. Boleh tak Ustaz? Saya dah tak ada tanah ni Ustaz, saya untuk flat ni kan. Macam mana? Boleh lah, mudah. Sunat lah kita buat, tak wajib. Minta maaf je dengan jin-jin seluruh dunia. Minta maaf aku tak ada tanah. Jangan marah, jangan kecam aku kan. Aku dimarah kan. Baik, mudah-mudahan terjawab lah soalan tu kan. Baik, panjang lagi tuan-tuan bab akikah ni, saya rasa cukup dulu lah. Nanti 2 minggu lagi sebelum korban tu kita ada satu lagi kuliah, kita sambung kan. Jadi yang last ni tadi
Adapun akikah yang sunat dimakan sebahagian daripadanya dan sebahagian sedekahkan kepada fakir miskin. Cuma di sini sunat dimasakkan dan pada kurban sunat wajib diberi daging mentah. Baik. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu